Assalamualaikum, selamat pagi. So, untuk mapping, saya akan settingkan mapping untuk korang. Lepas tu saya akan bagi tahu macam mana kita punya overtime yang hari boleh dapat buy. Okay, so yang pertama sekali, untuk mapping, alright, kita fokus kepada H1. Direction overall yang hari masih target buy. Okay, tetapi kita nak kena tahu juga dekat mana dia nak berhenti, dekat mana dia nak sambung. So yang tu yang sangat penting. Dekat mana dia nak berhenti rejection, lepas tu kemudian untuk disambung. Okay. So sekarang ni kita ada potential untuk dia nak sambung ke bawah tu masih ada lagi. Tetapi kita ada harga. Semalam yang ada dapat buy, reason dia sebab kat sini je. Reason dia semua kat sini. Kalau masuk dalam line chart, korang boleh nampak bentuk M breakout ataupun resistance. Kalau korang nak tahu apa itu M, okay, sebenarnya dia adalah resistance. Faham? Resistance yang telah dipecah. Kemudian dia datang balik, buy. Datang balik, buy. Datang balik, buy. Datang balik, buy. Sampai dia pecah. Kemudian bila dia pecah, datang balik untuk sell. Faham? Okay. So itu yang pertama. Lepas tu okay, sini ini tempat yang kita dapat buy. So tengok kalau ada potential untuk dia nak sambung fly lagi, dia boleh sambung fly. Tetapi dia kena pecahkan semua SNR yang ada. Dia kena pecahkan trend-trend yang ada. Apa yang saya tengah masukkan? Okay, ni tengok, ni semua SNR. Ni harga kalau dia jadi sebagai double bottom, cantik. Okay, tetapi ni pun jadi SNR. Dia kena pecah dulu, datang balik. Okay, dan kemudian kalau dia pecah trend line ni trend line ni, kalau dia pecah trend line ni, okay, dan dah tahu dia memang nak sambung fly. Tetapi memandangkan, okay, sekarang ni nampak lagi sebagai downtrend. Sebab tengok pattern dia, nampak? Okay, possibility dia boleh jadi macam ni, ataupun silap-silap dia boleh buat fake breakout, di mana fake breakout kemudian dia junam balik. Okay, so kita kena berwas-was. So overall sekarang ni Arif nampak long term buy, tetapi sell sementara tu masih ada lagi. Okay, so kita akan tengok macam mana. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita akan masuk untuk sell hari ni. Dan kemudian kalau kita berdapat long term untuk buy, kita akan masuk long term untuk buy. Okay, tetapi kalau nak lagi selamat, tunggu dia pecah ni. Sebab ni sekarang dia tengah reject support ni. Dia tengah reject. Ni semua support ni. Tunggu dia pecah, baru kita cari sell. Tak pun saya akan cari sell dekat area sini. Okay, kenapa saya cakap saya cari sell dekat area situ? Okay, ingat level yang ni adalah level yang kritikal. Sama ada kita boleh tahu dia nak sambung fly ataupun dia nak junam. Yang ni saya tanda yang ni, zone ni So macam mana? Okay, so macam mana kita nak cari setup sell lagi? So apa yang saya akan buat, biasanya daripada H1 saya akan turun ke M30, daripada M30 saya akan turun ke M15. Itulah kenikmatan. Itulah kenikmatan multi time frame. Okay, tetapi saya biasanya akan menggunakan M15, M30 untuk cari fresh breakout yang lebih jelas. Apa maksud fresh breakout? Okay, saya seorang trader ataupun ramai jugalah, okay, yang dekat luar tu yang menggunakan SNR. Tetapi saya suka cari bentuk macam ni. Okay, so saya akan tandakan untuk korang dekat mana yang saya nampak. Okay, yang pertama sekali, kalau saya nak betul-betul nak sell sini adalah fresh breakout. Nampak? Okay, saya tanda je. Kita tengok berapa pip zone dia. Kalau you tanda daripada M15, you tengok berapa pip. 15 pip bang. Nampak tak 15 pip tu kat atas tu? Ni, nampak ni? Kat atas tu. Okay, nampak tak bentuk dia? Okay, so ni adalah sedikit ilmu untuk korang, kalau korang nak tahu. Okay, kita tengok sini. Nampak tak? Saya tanda satu ni.
Saya tanda ni. Semalam saya buat live trade kat sini lah. Saya menggunakan yang ni. Saya menggunakan fresh breakout. Ada 2 fresh breakout. So saya jadikan satu zone. Nampak? Saya jadikan satu zone. Faham? Dan kemudian kalau korang dah tahu dah tu fresh breakout, masuk je lah, beduk je lah sell breakout lagi, datang balik sell. Follow trend je lah, follow all the way. So itu yang cara korang dapat 3-4 kali sell dalam masa satu hari kan. Faham? Okay. So potential dia, ingat zone bawah ni, kalau dia tak pecah juga zone bawah ni, memang kita akan standby untuk cari buy. Okay. Kalau dia dah sampai dekat area sini, saya akan masuk cuba untuk sell. Itu je. Okay. So seelok-eloknya saya akan tandakan untuk korang sell zone kemungkinan dekat sini. Tunggu je arahan daripada yang Arif. Dan juga kat sini. Okay. So lagi satu, saya nampak yang ni bukan fresh breakout. Kalau korang masuk dekat dalam H1, korang tak nampak ni jadi sebagai fresh breakout. Dia hanyalah breakout daripada sini. Okay. Ni pun adalah support. Ni liquidity ni. Ni maksudnya harga yang liquidity. Sebab lepas sideway, breakout je macam tu, ni dinamakan sebagai liquidity. Dekat bawah ni ada saya boleh katakan big bangs lah kononnya kan. Tetapi ni adalah liquidity. Maksudnya pernah harga ambil SL orang. Okay. Dan kemudian baru dia fly. Faham? So itu cara market berjalan. Okay, cuma kita nak kena tahu apa itu liquidity, dekat mana kita nak cari liquidity. Itu semua korang akan faham nanti. Okay, so dekat sini pun ada lah satu harga yang saya akan standby untuk cari buy. Okay, so insyaAllah kalau dia pecah je zone ni, sell, cari buy dekat sini. So wait for my arahan. Okay, salam fly, salam Shunam. Semoga bermanfaat untuk korang semua. Yang Arif dah bagi knowledge, saya tanda okay, yang dah bagi knowledge supaya korang boleh tahu dekat mana market nak sambung. Assalamualaikum.